Kontroversi berkaitan dengan pembinaan Pangsa Puri 5 tingkat yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Sabtu lalu terjawab apabila kru kami membuat liputan ke lokasi yang terletak di Kampung Layout, Tuk Saboh, Kuala Besut, Terengganu. Sebelum ini, pembangkang menuduh 4 keluarga telah kehilangan tempat tinggal gara-gara dirobohkan oleh kerajaan negeri. Bagaimanapun, menurut penduduk yang ditemui, perobohan kediaman tersebut sebenarnya dibuat selepas pihak berkuasa tempatan beberapa kali memberi notis perpindahan sebelum kerja-kerja meroboh dijalankan. Isu yang berlaku sekitar tahun 2012 tersebut sengaja ditimbulkan kembali oleh pembangkang bertujuan untuk meraih simpati rakyat ekoran pilihan raya kecil Dun Kuala Besut. Penduduk menjelaskan, kewujudan penempatan sementara itu bermula ketika era pemerintahan PAS pada 1999 hingga 2004. Lot tanah diagihkan kepada penyokong PAS bukannya kepada penduduk tempatan. Segelintir penyokong PAS yang menerima lot tersebut bertindak menjual tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Sedar nak rombong. Asal orang tanah kita. Pedagang lepas apa? Orang tua tanah asal tu tahu tak? Tu berpindah. Orang dulu kalau hak apa bagi tu boleh tanah tu, dia jual murah-murah dah. 3,000 4,000 dah. Dia tahu dah kerajaan nak ambil. Berapa lama dia bagi notis tu sebelum untuk dia roboh? Oh, lama. Lama mata 6 bulan, 7 bulan. Tak tahu kan. Dia bagi notis bukan kata sebulan, 2 bulan. Sekali notis. 2-3 kali notis. 2-3 kali notis dah. Rumah dia bagi tu lagi bagus daripada. Oh, lagi istimewa, lagi hebat. Kelas. Statement apa ni buat ni? Masa ini macam nak free ya. Free ya. Oh, dia beri free rumah tu. Untuk keluarga free. Jadi hak orang asal dulu kalau tanah hak jual tu menyesal. Memang menyesal. Memang menyesal. Satu unit. Oh, kalau kira untuk satu unit free ya, tu memang free. Pak buah, 3 buah, Pak buah. Oh, 4 buah ya. Tanah banyak kan orang tak buat apa. Oh, tak satu, tak berani nak buat. Orang tak berani buat apa lagi. jadi kan kedekit lah dia. Boleh pakai dia seorang lah. Oh, orang lain semua mau puas hati. Puas hati. Pasal orang ganti rugi belakang. Muka orang ganti rugi kan? Rugi, $23,000. Tanah pun tidak tanah kita sendiri ya. Ya, boleh sajalah. Oh lah gitu. Tapi kerja apa? Apa tanah orang kita rugi kat orang pasar sih? Mana lebih soleh? Robin Hood mula dia orang miskin, ni orang kaya.